Bila nak pilihan raya, macam-macam kes terbongkar. Baik PRK ko, PRN ko, PRU ko, bongkar ke semua. RCI itu, RCI ini, ICR sanun. Macam-macam RCI. Rakyat bawah ni cuma tahu sebut RCI, tapi tak faham makna. Payah ya kadang-kadang. RCI ni dalam bahasa Inggeris, Royal Commission of Inquiry. Kalau dalam bahasa Melayu, Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tagak bunyi tu tak sedap, terlampau panjang. Guna bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni gas sikit. Bila nak PRK ya, PRN ya, PRU ya, macam-macam isu keluar. YMDB, LCS, apa lagi, tabung haji, apa lagi, KUAP, KWSP, WUGI, 12 syarikat apa subsidiary, doket 1 bilion, semua bongkar. Kan? Buat pula RCI. Tapi RCI itu cuma setakat buat. Siar tak juga. Kan? Kenapa tak disiarkan? Lepas tu kalau dibuka pun, rakyat tak mampu beli. Yang berbawah ni. Yang cuma boleh atas-atasan, korporat boleh. Kan? 3-400 bang. Baik boleh bagi. Jadi, apa guna ada parlimen? Tempat parlimen tu lah bongkarkan diri situ. Berbincang, tunjukkan bukti. Kalau sah, tangkap. Situ, dakwa. Itu baru betul. Kalau nak jadi menteri. Kan? Ini tak. Sikit-sikit RCI. Sikit-sikit RCI. Jadi, apa gunanya kalau ada menteri? Apa guna kalau ada apa bahagian siasatan jenayah komision? Apa guna SPRM? Itu sebab saya ada video saya yang terdahulu. SPRM ini jangan diletak bawah menteri, kena letak bawah parlimen. Jadi mereka boleh bertindak dengan tanpa rasa tunggu arahan. Ini tak bawah menteri. Jadi masalah. Kan? Bermasalah kalau bawah menteri ni. Itu jangan sasat. Ini sasat. Itu jangan sasat. Ni sasat. Ini masalah semua. Kecuali 2-3 perkara yang patut kita letak bawah parlimen tarikh. Tak perlu melalui bawah menteri. Perundangan dan kehakiman dan SPRM. Itu patut buat. Jadi janganlah setiap pilihan raya bongkar sanun, bongkar situ, bongkar itu, bongkar ini. TRX jual, hotel jual, tanah ladang jual. Kereta apa? KUAP ugi, itu ugi. Besok siasatan tak buat ya. Alalah tubuh RCI, tangkap RCI aja. Supaya rakyat jangan tahu. Ini masalah. Kan? Jadi kita minta pada kerajaan, baik pada Perdana Menteri yang ada, asingkan tentang benda-benda yang penting ni. SPRM letak bawah parlimen. Biar dia bukanlah duduk bawah menteri. Jadi dia boleh buat siasatan tanpa tunggu arahan. Situ. Ini banyak pula pulang kotor dah tak kena dakwa. Ini semualah masalah kadang-kadang. Ya. Jadi yang menjadi persoalan rakyat bawah. Banyak kau tipu.